dia dari awal berrasah dia mata sadar sifat. So kami tidak ada yang pilih student yang selected jadinya telah lama berkhidmat kepada masyarakat dalam perawatan Islam terhadap besar di Sabah, di sini dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput salah majlis menjemput Dr. Mat Ali untuk menyampaikan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-ilma 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Syukran jazilan li sadiqi al-fadil al-muhtaram Ustaz Masrur bin Ibrahim Sadiqi. Terima kasih banyak kepada Rustia mana? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita masuk kepada slot yang ketiga. Berganjak maju. Slot pertama, alhamdulillah clear semua, jelas. Tidak ada lagi rasa kusuk, tak puas hati. Masuk slot kedua, makin senyum. Dan saya yakin selepas slot ketiga, lagi bertambah senyum. Kerana lepas itu akan bergerak. Gerak. Baik, tajuk yang kita cuba kongsilah. Sebenarnya tajuk ini adalah rentetan daripada Al-Fadil Ustaz Masrur kupaskan pagi tadi. Pasal kita tajuk tak besar, cerita pasal haidnya. Ini yang susah. Pusing sana, pusing sini, cerita pasal haid. Baik, kita nak masuk pada daripada ayat Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat 222 suratul Baqarah. Kita biasa baca ayat ini. Jom kita cuba tadabbur ayat ini satu persatu. Kerana daripada sinilah datangnya hukum haid. Kita kata apalah cerita Islam ni. Cerita pasal kain perempuan pun cerita. Tak. Islam menjaga orang Islam. Allah suka kepada orang yang beriman. Orang Islam. Dan orang Islam adalah orang yang terbersih. Tak malu kita iklan dengan orang Islam, perempuan Islam adalah perempuan terbersih. Ada kajian tentang itu. Dia kaji perempuan itu sekarang, rupanya perempuan Islam itu terbersih. Menjaga kebersihan. Oleh sebab itulah Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, apa yang disebut oleh Allah golongan Quba ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kerana mereka ini bersuci. Orang Arab dia tak bersuci, dia guna macam istinja macam tu. Tiba-tiba dia pergi Madinah, orang Madinah Quba ini menggunakan air. Maka Allah Ta'ala sebut puji mereka. Orang Quba adalah orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di sini pun sama lagi sekali. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita jumpa juga ketika kita telah membaca doa selepas ambil wuduk. Kita baca doa dan sebagainya. Waja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahhirin. Doa selepas ambil wuduk. Baik, kita cuba tengok sama-sama. Pelan-pelan, kerana ida dalam bahasa Arab. Wa yas'alunaka, ada huruf waw. Apa makna waw? Dan. Apa makna dan? Bila kata dan, apa makna dia? Bermakna, mesti ada orang tanya, baru dia jawab. Takkan tiba-tiba, dan saya akan bagi tahu awak. Mana boleh? Tak ada ayat sebelum dia. Mesti ada ayat sebelum dia. Waw. Dan waw ini 3 kali. Wa yas'alunaka 'anil ahilla, wa yas'alunaka 'anil yatama, wa yas'alunaka 'anil mahid. Dalam ayat lain yas'alunaka 'anil ahilla, suratul Anfal. Tidak ada waw. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Di sini wa yas'alunaka bermakna dah banyak orang dah tanya. Maka di sinilah Islam nak jawab. Wa yas'alunaka 'anil
di sini anil mahid. Al-mahid. Mahid, hati-hati baca dia. Ada orang terbaca dengan qalqalah. Dad bukan huruf qalqalah. Wa yas'alunaka anil mahid. Salah tak ada. Tak ada tu huruf qalqalah. Ya. Dad tak ada. Pegang betul-betul dad itu. Wa yas'alunaka anil mahid. Jangan lepas. Lepas dia bunyi tak mau tak mau. Wa yas'alunaka anil mahid. Kunci betul kita dah selesai. Jangan bunyi salah. Kerana dad bukan huruf qalqalah. Okey. Yas'alunaka. Berapa orang tanya? Ramai. Cuma 2 orang tadi mewakili saja. Jamak, ramai tanya. Bukan seorang lelaki yang bernafsu, bukan 2 orang. Jadi mereka ni adalah mewakili saja. Maka dikata yas'alunaka. Mereka ramai bertanya. Bertanya siapa? Siapa ka? Awak tu siapa? Awak tu siapa? Oh, awak tu saya lah, bukan. Awak tu Rasulullah. Kenapa bertanya Rasulullah? Kan Rasulullah penerang segala maklumat tentang agama. Al-Quran telah turun. Tapi dilarang bertanya tau. Dilarang bertanya Rasulullah sesuatu perkara. Ketika Quran turun, takut-takut kamu tidak mampu. Itu pasal berlaku dalam solat tarawih. Hari keempat Rasulullah tak pergi. Takut-takut diwajibkan tarawih. Nah, di situ jangan kamu bertanya tentang sesuatu. Wal Quranu yanzil. Quran itu turun. Bimbang-bimbang kalau takut-takut dia menjadi wajib. Wa yas'alunaka anil mahid. Kita dah kata al-mahid tadi. Dia boleh 2. Ini kelebihan bahasa Arab. Satu perkataan dia bawa 2 makna. Satu makna terbitan, kata terbitan. Satu lagi makna tempat, mahid. Macam masjid, mim baris atas. Bahasa Arab bila mim baris atas, dia bermakna tempat. Dan ada juga bermakna zaman, waktu. Matla' hatta matla'il fajr. Sehingga pergi, surah Kahfi, dia pergi kepada matla' maghrib, tempat naik. Ada juga bermakna zaman, waktu naik matahari. Di sini bermakna isi makan. Di tempat keluarnya haid. Haid keluar kat mana? Kita tengok dalam kitab tadi, bacaan. Kita, di samping-samping itu kita linkkan dengan kitab ni. Iaitu darah yang keluar. Ini kitab ni adalah idaman penuntut. Tak tulis tajuk dia. Nanti tulis sikit. Buku, apa kita kata, photostat atau apa nama. Ini dipetik daripada kitab idaman penuntut. Ada belakang tadi dalam kitab. Saya tengok. Kitab idaman penuntut. Nama penulisnya, nama penuh dia Syekh Abdul Ghani. Ada belakang tu nama kitab tadi. Ada Ustaz Rul? Ada. Nama penulis dia? Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Ni orang Johor. Dia tulis dalam buku Idaman Penuntut. Kita tengok dalam bab bersuci. Haid itu ialah darah yang keluar melalui faraj perempuan. Bukan faraj lelaki. Perempuan. Bagaimana dengan khunsa? Lelaki memang tak ada. Khunsa macam mana? Tahu khunsa, pondan. Kadang-kadang orang mengaku jadi pondan pun ada. Dia lelaki elok-elok. Tapi bercakap lembut macam perempuan. Khunsa dalam kaedah Islam dia ada 2 alat jantina. Lelaki atau perempuan. Bagaimana kita nak kenal dia lelaki atau perempuan? Dalam kaedah fiqh macam mana? Nak kenal dia ni, kita minta jauh tapi kalau berlaku macam ni, tiba-tiba lahir dia ada 2 alat kelamin. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Berfungsi macam mana? Dia pasal bayi, bukan macam mana? Berfungsi macam mana? Di mana keluar air kencingnya? Sama ada keluar melalui alat lelaki atau keluar melalui perempuan. Beza lelaki dengan perempuan simple je. Perempuan dia tebuk lubang, lelaki dia tarik. Itu je. Kalau dia keluar melalui lelaki, maka perempuan tu jahit. Kalau dia keluar melalui perempuan, yang lelaki, potong habis. Ini kalau ditaklikapi 1 per berapa khunsa Kecuali yang ramai itu jadi pondan tu, itu buat-buat itu. Yes, okay.
melalui faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun. Baik. Ini kita mengguna kaedah istiqra'. Apa makna istiqra'? Analisis. Ataupun kita buat soal sidik. Ini kita ada berapa ni? 40 orang. Sekarang ni saya nak tanya, berapa yang keluar haid? Ingat, hari pertama keluar haid dulu, ingat. Berapa umur pada masa itu? 7 tahun? 8 tahun? 9 tahun? Ada tak 9 tahun? Boleh ke tanya macam tu? Tak malu kan? Ada tak yang umur 9 tahun datang bulan dah? 12? Oh lambat lah. Ini kata 9 tahun. Ada 14. Ada yang umur 20 tak datang-datang juga. Saya ada seorang anak murid, dia tak datang bulan. Dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz macam mana Ustaz? Saya tak pernah merasai datang bulan. Dia dah umur dekat 20 lebih. Awak sembahyang lah. Saya tak datang bulan, awak sembahyang lah. Dah ada anak 3-4 dah sekarang ni. Rupanya ada juga macam, saya pun tak tahu macam mana dia sudah. Tak datang bulan, tapi beranak. Dia dah kahwin, dapat anak 2-3 orang dah. Cikgu. Ada juga berlaku macam tu. Oleh sebab itu tidak hairan kalau perempuan mengandung datang bulan. Ada siapa yang dia mengandung datang bulan dia? Ini kita panggil istiqra' lah, tengok. Apa hukum dia mengandung datang bulan? Dah cakap ke tadi? Belum lagi tak? Oh belum Oh ingat Bagus, masih waras. Jika sekiranya, ini kata-kata khilaf tadi. Sepatutnya siapa yang mengandung tidak akan datang bulan. Itu asas. Tapi kalau dia datang bulan, dia telah keluar daripada hayyiz dalam situasi yang normal kepada situasi tak normal. Bila tak normal, khilaf. Terus khilaf. Jika sekiranya keluarnya itu sehari semalam mencukupi syarat haid. Apa syarat haid kita kata tadi? Keluarnya sehari semalam. Okey. Yang kedua, bagaimana nak kenal darah haid? Ada warna. Bukan ada 24 jam, ada warna. Lepas tu lagi, bau. Bau dia. Berapa kita kata tadi? Ada berapa kita kata? Tambah-tambah sendirilah. Jika sekiranya ia menepati, maka khilaf. Maka dia kata dia adalah darah haid. Terutamanya 3 bulan pertama. Dikira darah haid. Tapi syarat mesti yastaufi, mencakupi ciri-ciri haid. Kalau tak mencukupi, maka dipanggil darah istihadah. Apa penting sangat cerita istihadah dengan haid ni? Untuk menentukan puasa tak puasa, solat tak solat. Boleh bersama, itu yang penting. Boleh bersama atau tak boleh bersama, itu yang penting. Solat puasa tu boleh dibincang-bincang lagi. Lebih kurang 9 tahun. Kerana 9 tahun ni ikut ukuran orang Arab. Bukan orang Melayu. Kalau ditakdirkan Imam Syafi'i itu lahir di tanah Melayu, di Kelantan, mungkin dia kata 12 tahun lah. Tapi ini dia ikut bacian orang Arab. Orang Arab ni dia cepat membesar. Tambah-tambah macam orang Eropah. Cuba tengok dia. Umur baru 20 dah macam umur 50 dah. Besar. Besar. Jadi orang yang cepat besar, dia cepat datang bulan. Betul ke? Boleh ke pegang formula tu? Siapa yang badan besar, dia cepat datang bulan. Tak betul Tak betul Tak betul. Tak payah pakai, buang. Jangan marah. Marah pula, janganlah marah. Janganlah marah. Marah dia. Dia kata saya datang bulan walaupun saya kecil. Tak apalah, awak lah. Jadi, siapa yang datang bulan, ini tengok bagaimana. Siapa yang datang bulan sebelum 9 tahun, 7 tahun dia datang bulan, datang darah. Apa hukum pada darahnya? Kira darah. Istihadah ni darah apa tadi Ustaz Rod kata tadi? Apa pula istihadah? Mana darah penyakit? Darah penyakit ke sebut tadi? Ya, penyakit Bukan darah dam salih. Manakala darah haid, dam fasid. Darah kotor, kan? Fasid, damul fasid. Istihadah, dam salih. Darah tu elok. Punca daripada penyakit. Macam tu. Punca daripada penyakit. Darah tu elok. Itu pasal dia tak berbau. Nampak macam tak puas hati?
Siapa tak puas hati, mari duduk depan ni, bagi ceramah. Dia kata, Ustaz, kata Ustaz, biar saya ceramah bab perempuan ni. Saya perempuan sejak daripada kecil sampai besar saya perempuan. Ceritakan. Dalam keadaan sihat, itu pasal dia kata, dalam keadaan sihat, bukan dalam keadaan sakit. Dan bukan dengan sebab beranak. Kalau beranak jadi apa? Ini kita belum masuk lagi bab nifas esok dengan Ustaz Fadil Saki. Beranak. Esok kita beranak semua. Kalau darah keluar sebelum beranak, darah apa? Saja tanya soalan. Darah keluar sebelum beranak. Baru tak dibincang tadi. Darah keluar selepas beranak. Darah keluar semasa beranak. Oh, pandai. Okey, tuan-tuan, sampai sini saja kelas kita. Boleh balik kampung masing-masing. Dah pandai dah. Was'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Kita dah sebut tadi, adza itu adalah kotor. Apa lagi? Ada hadis kan? Imatatul adza 'anil tariq. Menyakitkan. Betul ke? Datang bulan sakit. Betul ke? Sakit apa? Sakit perut lagi. Sakit hati lagi. Sakit kepala lagi. Banyak sakit ni. Orang perempuan kalau cerita bab sakit ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa dia keluarkan sakit-sakit tadi? Supaya bukan apa dosa terhujung sekali dah. Supaya rehat, jangan ganggu dia. Dia nak tidur. Oh, saya ni datang bulan. Jadi tak payah masak, tak payah ngemas, tak payah. Pasal saya sakit. Azah. Imatatul azah. Menghilangkan benda yang menyakitkan. Betul rupanya. Datang bulan itu sakit. Itu pasal saya sebut tadi. Talak pada masa perempuan haid, hukumnya adalah talak bid'ah, hukumnya haram. Talak tetap jatuh. Siapa boleh bagi kalau kita boleh masuk selingan? Kenapa talak pada waktu haid itu haram? Pertama, dari sudut logiknya kesianlah dia. Yang kedua, dari sudut bilangan hari. Bilangan hari. Tengok Islam, dia jaga. Kita kata perempuan itu bila dia ditalak 3 kali suci. 3 kali suci. Hari pertama sampai hari ke-7 haid dia. Dia hari kedua kena cerai. Okey? Hari kedua datang bulan kena cerai. Bila bermula bilangan suci dia? Hari ke-8, betul tak? Hari ke-8 baru bermula. Habis 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu ada 6 hari tu hari apa? Ya, tahulah hari haid. Hari apa? Hari menzalimi perempuan. Bermakna dia endah, dia terlama lah. 3 kali suci plus 6 hari. Nampak? Islam sampai macam tu dia jaga perempuan. Bersyukurlah jadi perempuan. Alhamdulillah. Kami jadi lelaki ni yang kena tanggung semua perempuan. Dosa perempuan pun suami yang tanggung. Kalian tak ada masalah. Tamak kepada suami terus masuk syurga. Kita hormat, takut pada bini belum tentu masuk syurga. Takut kepada bini. Ya bang, ya bang. Abang angkat kain, abang angkat stokin, abang semua abang. Masuk syurga. Abang perempuan. Apa punca? Fa'tazilu. Tazil ni jarakkan. Itu pasal kita sebut tadi, orang Yahudi, mereka letak bini mereka dalam kandang. Di luar rumah. Tidak makan, tidak minum bersama. Akhirnya orang Arab pun nak tiru. Maka musim tu musim sejuk. Kain selimut ada satu. Kalau kami bagi kepada bini kami yang kat luar, kami sejuk. Macam mana ya Rasulullah? Itu mereka bertanya tu. Macam mana kami ni ya? Nak bagi sana. Tapi itu orang Yahudi yang buat macam tu dekat Madinah. Akhirnya 2 orang tadi datang bertemu Rasulullah. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jarakkan. Ini akan jumpa hadis. Isna'u kulla syai'in illa an-nikah. Buat masa haid tak ada nafsu ke? Sorry, tanya soalan. Okey ke? Ada nafsu tak masa haid? Ada tak? Suami dia sentiasa man, no pause. No pause, oh, man. Oleh sebab itu dia kata isna'u kulla syai' illa nikah. Buatlah apa, tengok Islam ajar. Buatlah apa saja, dia bukan halang. Buatlah apa saja, itu pasal Islam mendidik. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang mendidik jiwanya.
Nafsu kita kalau dibiarkan memang terbabas, tapi dididik. Tak ada masalah awak nak follow, tapi ada batas-batasnya. Batas-batas itulah kita panggil takwa dalam diri. Kita tak perlu polis, tak perlu siapa, kerana kita yang kawal diri kita. Itu dia kata surah At-Talaq. Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisa' fatalliqun la iddatun wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Dan surah At-Talaq tu 3 kali Allah Taala sebut takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Terutamanya dalam bab talak. Sebelum kamu jaga bini kamu, siapa jaga dulu? Allah. Mak ayah jaga, bohong je. Lepas beranak tu, apa kita jaga? 40 hari tak tidur ke? Tidur. Masa mengandung kita jaga? Tak ada, tidur je. Yang jaga dalam perut tu siapa? Sempurnakan mata, sempurna ciptaan. Allah. Allah Ta'ala aku jaga ni dia ni. Daripada perut lagi aku jaga. Dia keluar, aku jaga. Tiba-tiba umur 20 dia kahwin dengan kau. Engkau kahwin tak apa 2 bulan, kau ceraikan dia. Sampai hati kau buat macam tu. Allah Ta'ala marah. Itu pasal halal yang paling marah. Halal yang paling marah ialah talak. Tak boleh talak. Bergegar arash. Tak sampai hati. Oleh sebab itulah ada takwa dalam diri kamu. Orang yang ada takwa, dia berhati-hati nak buat satu tindakan. Baik dalam bab haid ni pun, baik dalam bab nikah kahwin, baik dalam bab apa saja. Wala taqrabuhunna. Kita ada belajar dalam kaedah usul fiqh. Semua fi'il fa'tazilu amar. Wala taqrabu fi'il nahi. Nahi, larang. Amar, perintah. Arab dia ada 3 fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Present tense, past tense, future tense. Ingat tak erti bahasa Inggeris? Future continuous tense. Ada. Betul tidak tetap? Fi'il amar, apa makna fi'il amar? Semua fi'il amar menunjukkan kepada wajib. Semua fi'il nahi, larang, menunjukkan kepada haram. Bermakna, fa'tazilun nisa, wajib jauhi perempuan. Tapi telah dijelaskan dalam hadis, selesai tadi. Wala taqrabuhunna, macam Ustaz Masrur sebut tadi. Jangan kamu hampiri dia. Apa ayat Quran tentang harta anak yatim? Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim. Awal-awal lagi, jangan. Kecuali. Tengok ibu yang menjaga anak yatim. Suami kita meninggal. Anaknya dah jadi anak yatim. Kita menjadi janda sementara. Yalah sementara itu orang sementara lah. Kita makan harta anak yatim. Masak nasi, makan nasi goreng dia. Masak sayur, makan sayur dia. Daripada duit suami kita. Dah bukan duit kita dah tu. Duit anak kita. Maka apakah hukum si isteri memakan harta anak yatim? Maka Allah Ta'ala awal lagi menyebut. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim. Kerana ramai sangat ambil kesempatan di atas harta anak yatim. Padahal itu harta anak. Maka ulama kata turunkan sikit, tak apa. Kerana kamu menjaga anak yatim, bolehlah makan sekali. Padahal itu nasi goreng anak yatim. Tapi kerana kita menjaga anak yatim tadi yang juga anak kita, maka bolehlah kita makan. Diberikan macam tu kemaafan atas dasar kita jaga. Padahal hakikatnya kita hati-hati. Kerana ramai yang terjerum. Begitu juga di sini. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kamu hampiri dia sehingga dia ada bersih daripada haid tadi. Yathurna, haid. Fa'iza tatahharna. Bila mana fa'iza, tak sabar-sabar. Ada huruf fa' di situ. Maka bersegeralah. Bermakna jangan lengah-lengah. Dia sudah cuci, kita sebut tadi. Dia dah bersih dah waktu zuhur. Lengah-lengah isyak baru dia mandi. Fa'iza tatahharna. Cepat-cepat. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya tengok. Cuci itu bukan suruh sembahyang dulu. Fa'tuhunna min aisu amarakumullah. Cepat-cepat datangi dia sebagaimana yang Allah Ta'ala arahkan. Bermakna soalan ini betul lah. Dia bertanya tentang bagaimana nak bersetubuh dengan isteri yang haid. Itu baru dia punya tema soalan dia. Nah, bagaimana mereka bertanya ketika isteri haid untuk bersama. Maka fa'tuhunna bila mereka itu suci. Cepat-cepatlah datangi.
Kita kata suci di sini ialah mandi, mazhab kita. Mazhab lain dia kata basuh saja pun dah memadai. Mazhab Abu Hanifah kata cukup dengan dia kering saja dah boleh dah bersama dengan suami. Tapi kita ambil mazhab mana, dah setuju tadi kan? Ambil mazhab Syafi'i. Walaupun hujan lebat, sejuk, pergilah mandi kejap. Pura-pura mandi siram-siram air macam Piramli pun jadilah. Tapi Allah Maha Kaya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat dan sebagainya. Baik. Kita pergi ke slide yang berikutnya. Okey, ni terjemahan, tak apa. Kita nak pergi kepada ini dia PDF Okey, ni kita nak tengok ini. Wa sababus su'al fi ma qala Qatadah. Ini kita dah sebut tadi. Innal araf fil Madinah wa ma walaha kanu qad istanau bi sunnatin Bani Israil fi tajannubi mu'akalatil haid. Ini cerita Bani Israel memang tidak makan bersama, minum bersama dengan perempuan yang haid. Tengok pada masa itu budaya Arab di zaman jahiliah, perempuan ini adalah orang bawahan, marahain. Tak ada nilai langsung pun. Hanya barang dagangan, diperlukan ambil, tak diperlukan buang. Sehingga perempuan yang lahir, anaknya perempuan, ditimbus hidup-hidup. Itu budaya Arab jahiliah. Datang Islam angkat. Pasal dia tengok orang Yahudi ni dia buang perempuan ketika haid. Bila dah suci, dia tarik balik masuk rumah dia. Ni. Okey, seterusnya. Dalam Sahih Muslim, Fa'anzalallah, ini itu kita ada cerita tadi, kita terus lagi kepada, ni, kita sebut tadi, Usay bin Hudayr, Abbad bin Bishr, kita dah sebut pagi tadi. Selesai. Next lagi. Okey, tak apa. Teruskan lagi pasal ini Arab punya. Kita baca cukup Melayu. Okey, ini mana huraian dia? Lagi? Okey. Ini wa yasalu, ini dah kupas tadi. Dah kupas. Seterusnya lagi kita pergi kepada lagi ini, kita nak balik cepat hari ini. Kita pergi kepada masalah faizat ni ke sini. Saya nak berhenti sini. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Okey. 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 Tentang selisih ulama tentang mendatangi isteri yang telah bersih daripada haid sedangkan beliau masih belum mandi wajib. Ni dia punya isu dia. Seterusnya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Okey. Fa iza tatahharna ada dua makna. Bila dia bersuci dengan air atau bersuci dengan mandi. Mazhab kita Syafi'i mengatakan bersuci dengan air, yakni mandi. Mazhab Auza'i atau Abu Hanifah kata saya, dia kata di sana bersuci, di sini basuh kemaluan saja. Basuh saja kemaluan dah boleh bersama dengan suami. Ini nak kena tahu, bukan kata benda macam ni pun nak cerita. Ya, kena cerita pasal kita buat kadang-kadang tak ikut peraturan. Main langgar je. Mazhab Syafi'i dan jumhur mengatakan tidak boleh sehingga beliau mandi terlebih dahulu. Pergi mandi. Ya, suami terajam pergi mandi. Ambil air siram atas katil. Mazhab Abu Hanifah boleh dengan syarat haidnya telah berhenti. Mazhab Auza'i boleh setelah dibasuh. Saya kata mazhab Auza'i. Auza'i ni mazhab besar tapi tak sampai kepada kita kerana dah tak ada pengikut sangat kecuali 4 mazhab yang tinggal. Okay, next. Makna tuhur itu dalam bahasa Arab suci daripada haid, suci dengan basuh, suci dengan mandi. 3. Ini kita kata bahasa Arab ni satu perkataan dia banyak makna. Itu yang perlu ulama-ulama fiqh untuk dia mengeluarkan sesuatu hukum mesti dia mahir bahasa Arab. Imam Syafi'i seorang mujtahid dalam segi bahasa. Dia ada diwan Imam Syafi'i. Dia ada dewan. Dia memang hebat di sudut bahasa. Siapa yang tak mahir bahasa, kacau. Oleh sebab itulah kita balik nanti carilah ruang-ruang, belajarlah sikit bahasa Arab supaya boleh kita tahu apa bacaan dalam solat kita dan sebagainya. Okey, seterusnya ni dah habislah. Iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kemudian apabila mereka bersuci maka datangilah mereka tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti slide di situ, saya rujuk balik pada nota di sini supaya tak adalah bagi tengah kosong, bacalah sikit
Nifas itu, maksud nifas. Okey, nifas nak baca juga, tak apalah. Nifas itu ialah darah yang keluar lepas beranak, kira-kira sebelum sampai masa 15 hari daripada tarikh beranak tadi. Ni dia akan ada isu, tapi esoklah kita bawa ni. Isunya dia nifas 30 hari, lepas tu dia berhenti. Hari ke-31, 32, 33 tak ada darah. Tiba-tiba hari ke-40 dia datang balik darah. Baik, apa kita kata darah? Guna formula sama. Formula head tadi. Nifas paling sikit ialah lahzah. Nanti esok Ustaz Ki akan detailkan. Satu lahzah, satu titik. Paling lama 60 hari. Biasanya 40 hari. Haid paling sikit sehari semalam. Paling lama 15 hari, 15 malam. Biasanya 6 atau 7 hari. Boleh pegang dua tu? Masuk dalam beg betul-betul. Kunci beg tu jangan keluar lagi. Dapat formula tu clear. Sekarang ni dia 30 hari nifas. Kerana darah keluar selepas beranak. Hari ke-31 tak ada. Sampai hari ke-39. Hari 40 datang balik. Darah apa tu? Hari ke-40 tu datang balik. Darah apa tu? Kenapa darah nifas? Kerana masih zon nifas. Oh, dah pandai ya. Dah pandai ya. Lepas ni tak ada soalan ya. Dah pandai. Kita pula tanya soalan tu. Nanti sampai 10 soalan. Setiap orang mesti jawab satu soalan. Siapa tak dapat jawab, tak boleh merayau-rayau. Baru dia, tulis soalan. 40 soalan. Setiap orang kena jawab. Bagus. Kat mana kita tadi? Lupa lah. Maka darah yang hari ke-40 ialah darah nifas. Bukan haid Baik. Kita patah balik. Ambil formula sama. Hari pertama sampai hari 30, darah nifas. Tiba-tiba berhenti. 31, 32 sampai hari ke-45. 31 sampai hari 45. Berapa hari tu? 15 hari. Hari 46 datang balik darah. Darah apa tu? Dah bergaduh dah. Darah apa tu? Nifas. Ni? Nifas. Ini istihadah. Memanglah 3 tu. Ada darah lain tak? Darah lain ada. Yang betulnya darah apa? Guna formula kita. Berapa lama dia suci? 60 hari maksimum. Sependek-pendek dia? Sependek darah nifas? Aduh. Ini masalah juga dia orang ni. Sependek-pendek darah nifas? Astagfirullah. Sudah. Baru dia. Saya kata masuk dalam beg. Buka balik beg tu. Siapa yang kunci beg dia tadi? Buka balik dalam beg. Okey. Tunggu di sini. Pergi bilik sebelah. Formula asal. Formula asal. Kena berdiri lah. Tapi tak nampak present. Okey, nampak nampak saya akan berdiri. Ini masuk nanti live. Dia dapat duit ya. Okey, semula. Darah haid seminimalnya 1 hari 1 malam. Okey. Sepanjangnya 15 hari 15 malam. Biasanya 6 atau 7 hari. Okey, pegang. Dah, kunci. Dah, okey. Pergi kepada darah nifas. Darah nifas ialah darah keluar selepas beranak. Dia anak kembar. Anak pertama keluar. Keluar tu keluar darah. Dalam biasa berapa lama? Berapa second keluar? Bayi yang kedua. Ada setengah jam. Sekejap, 10 minit ya. Okey, tak apalah, tak apa minit, tak apa saat. Beberapa saat tu dia keluar darah. Selepas bayi pertama. Sebelum bayi kedua, darah apa keluar tu? Bagus, pandai. Dia mesti keluar darah selepas bayi kedua. Okey, baru kita panggil nifas. Nifas, bukan lipas. Nifas. Okey. Soalan tadi yang confused tak boleh jawab tadi. Sampai 3 soalan tadi. Bermula daripada hari pertama sampai hari 30, nifas. Boleh pegang? Semua setuju yang tu? Baik. Sekarang dia berhenti. 31, 32, 33 sampai 40. 41 datang balik. Darah apa tu?
Tadi dah cakap elok dah tadi. Sudahlah. Nifas. Kerana dia berhenti hari 30. 31 sampai 40 berapa? 9 hari. Ataupun 10 hari. Hari 41, darah keluar balik. Darah apa? Nifas. Kerana masih dalam zon nifas. Baik. Boleh situ? Okey. Jangan kunci lagi. Ada soalan lagi ni. Sekarang ni dia hari ke-30 dia berhenti. Berhenti sampai ke 45. Hari 46 datang balik darah. 15 hari dia berhenti. Darah apa hari 46 tu? Sini yang confuse tadi. Nifas lagi, haid lagi. Nifas lagi. Yang betulnya apa? Balik pada formula kita. Suci berapa hari tadi? Kita kata pagi tadi. Suci kotornya 15 hari, sucinya 15 hari. Sekarang ni daripada 30 sampai ke 45, 15 hari, hari apa? Suci. Darah yang datang hari yang ke-16. Haid dia. Boleh ke darah haid datang hari ke-46? Why not? Kerana minima nifas berapa? Ada letih lah mengajar macam ni. Minima. Tadi suruh pegang dah tadi. Mana pergi barang itu? Iyalah minima nifas berapa hari? Berapa? Siapa pula cakap? Allahumma faqihhum fid-din. Ya Allah, berilah mereka kefahaman yang jelas, hati yang terang, minda yang cerdas. Moga cepatlah mereka faham apa yang aku cakapkan ini. Ketawa, aminlah. Dah pasal 2 kali tau. Ni kali ketiga ulang. Kalau ambil lesen 3 kali, penatlah membayar. Baik, ulang lagi sekali. Pegang betul-betul. Bagi fokus. Pasal petang, ingat kepala ke alam anda ke apa. Fokus balik. Tarik balik minda tu. Masuk dalam kotak balik. Kunci. Jangan bagi dia keluar. Okey. Seminima haid ialah sehari semalam. 24 jam. Maksima dia 15 hari, 15 malam. Biasanya 6 atau 7. 6. Simpan dalam poket. Nifas. Seminimanya itu haid. 1 hari 1 malam tu. Nifas. Setitik lahzah dia panggil. Setitik darah awak beranak. Ya. Lepas tu tak ada darah dah. Habis. Setitik. 1 detik. Tahu tak titik? Cuba titik orang macam mana? Titik. Pernah tengok 1 titik? Sepanjangnya 60. Biasanya. Habis dia datang 30 hari. Apa masalah? Tak ada masalah apa pun. Cuma tak boleh nak jawab soalan saja. Baik, bila dia datang 30 hari, bermakna hari ke-31? Tak ada, dah suci dah sekarang ni. 31 dah suci. Apa jadi pada hari 31? Boleh solat, boleh puasa, yalah mandilah dulu. Mandi, boleh solat, boleh puasa, boleh bersama suami. Sabarlah dulu. Dia kata 100 tahun, dia kata. 100 hari. 100 tahun mampu ya. Ada orang 7 tahun. Dia punya haid dia sekali sebulan. Sekali setahun. Dia kena cerai. Berapa lama dia kena menunggu indah dia? 3 tahun. 3 kali suci. Tapi ada ke berlaku macam tu? Mungkin ada. Siapa yang kata 3 bulan baru datang sekali. Datang bulan. Ada kan? 3 bulan dia datang. Bermakna kalau dia ambil momentum 3 bulan sekali haid, dia kena iddah dia 3 kali suci bermakna berapa? 9 bulan. Tunggulah. 9 bulan. Dia sabarlah nak macam mana. Ingat, bukan agama ikut kita. Kita ikut agama. Jangan rasa sombong. Kita mengikut agama. Agama, mari sini, ikut saya. Dia putar balik, dia manipulate agama. Itu yang kacau tu. Ini dia panggil talfiqul mazahib. Pernah dengar nama istilah talfiqul mazahib? Talfiqul mazahib ni kita ikut suka hati kita.
Rasa susah lah saya nak pergi ke sini. Rasa susah lah dia ke sini, ke sini, ke sini. Dia mengelak daripada mengikut jalan fiqh kerana untuk kepuasan diri dia. Dia akan buat macam mana supaya dia tak kena zakat. Zakat binatang, katalah 40 ekor, biri-biri 1 ekor. Nak cukup 40 ekor dia jual. Nak cukup 40 ekor, sama juga zakat emas. Nak cukup berapa? 13,000 Tak tahu berapa sekarang, 12,000 ke berapa kos. Harga emas itu 12,000, maka dia kena keluar zakat emas. Nak cukup 12,000, dia pakai. Dia pakai gaya dan sebagainya. Bila hari pakai emas, dia masuk perhiasan, tak kena. Tapi itu pun dia buat syarat. Berapa yang patut dipakai. Kalau sampai menunjuk, sampai ke buku lali dia punya emasnya, kenapa ni banyak sangat ni, hari raya tak boleh berjalan ni? Supaya saya tak kena zakat. Dia, ulama dah tetap dah berapa kos dia, berapa jumlah yang biasa orang pakai. Ini dia kata ada. Jadi dapat tadi, dia hari ke-30 berhenti, 31, 32, dia datang balik hari ke-45, 46 dia datang. Darah apa tu? Oh, saya dengar macam ada sebut nifas lagi. Mari kat depan ni. Kita ajar dia seorang pula. Darah haid. Okey. Settle? Clear yang tu? Sampai berdiri saya. Allah. Sekiranya yang mana tadi? Nifas itu, nifas ni Ustaz Ki akan bincang detail besok. Pasal dia, nifas itu ialah darah yang keluar lepas beranak kira-kira sebelum sampai masa 15 hari. Nampak? Dari tarikh beranak. Sekiranya ia keluar setelah habis masa yang tersebut, maka darah itu, nampak? Inilah ayat dia. Selepas 15 hari, maksudnya darah itu, darah? Jangan kata nifas lagi. Kata nifas lagi, kita patah balik pada perenggan yang kedua. Tak jadi. Dia pergi 3 langkah dah. Tak masalah. Patah balik. Patah balik. Tak habis lagi. Kita tambah. Minta Ustaz Zaid tambah lagi 3 minggu. Tak jumpa suami. Kenapa? Ini pun sama. Dia macam tidak boleh bersama suami kecuali lepas 3 minggu. Baru tahu. Maka darah itu ialah darah, bukan darah nifas. Dah sebut Hari yang ke-46 tu adalah darah haid. Apa beza haid dengan nifas? Apa beza haid dengan nifas? Dah, kita dah huraikan tadi Malah tanya benda sama nanti kalau tak tahu kenapa patah balik. Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak. Ni dia. Dia hamil tapi keluar darah sebelum beranak. Sebenarnya pada masa itu kita kena sembahyang ke tidak? Sebelum beranak. Masuk labor room dah. Ini banyak berlaku. Dia masuk labor room sebelum waktu asar. Beranaknya dekat maghrib. Ataupun lepas maghrib. Dia kena sembahyang tak masa itu? Kenapa kena sembahyang? Walaupun keluar darah? Bukan darah haid, bukan darah nifas. Mungkin darah tu darah tendangan bayi. Sampai luka rahim tu. Berdarah dia. Kuat sangat bayi. Berdarah. Maka kena sembahyang. Boleh ke saya sembahyang dalam labor room? Kebabas saya nak sebut. Ada. Kalau dah atas katil, boleh. Sekarang dah ada hospital mesra ibadah. Dah boleh. Kalau rasa tak boleh ambil wuduk, minta nurse spray je. Spray. Boleh. Benda bisa diatur. Atas nak atau tidak aja. Mana tadi? Ada pun darah yang keluar. Oh ni ada? Ni ada. Oh maksudnya dapat ni kan? Kat mana dapat ni? Ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak atau keluar berserta dengan anak. Ada pun darah yang keluar sebelum mana tadi? Ada pun darah yang keluar sebelum keluar anak. Sebelum keluar anak ataupun keluar tu berserta dengan anak. Bila dah kita kata tadi tiada dinamakan darah nifas. Jadi dapat darah nifas ialah darah yang keluar selepas beranak. Gugur macam mana? Mengambil hukum beranak. Gugur mengambil hukum beranak. Mana tadi? Dinamakan darah nifas, malahan dinamakan darah fasik kotor sahaja. Ini darah yang keluar sebelum daripada beranak atau semasa mana kata sebelum sebelum ataupun semasa. Itu pun jika tidak disambung dengan haid yang lebih dahulu. Kerana ada orang masa hamil dia kelihatan bulan. Tapi ini tidak. Okey kat situ.
Kau payah baca kitab Payah kau jawi. Ada kat Melayu, buka muka surat berikutnya. Umpama beranak dengan data haid beberapa hari kemudian, tak apa. Kita berhenti pasal dia orang susah nak baca jawi. Kita pergi kepada yang baca Melayu punya. Melayu punya, ni. Tak ada muka surat 64 yang Melayu punya. Cara mengetahui akhir haid. Ini kita dah sebut tadi. Ustaz Masrur dah sebut tadi. Darah nifas. Okey, tak ada. Dah selesai. Yang Melayu pun habis dah. Tak ada apa dah. Dah habis dah. Okay, habis itu, kita patut balik pada nota tadi. Nota tadi dapat habis Nota dah habis, kita ambil yang hadis. Slide tadi habis. Okey, kalau ada satu dua soalan sementara kita buka ini. Ni ada apa-apa lagi? Ini warna yang ada satu. Okey, habis. Kita ambil hadis pula. Habis. Jadi kalau tutup ini ambil daripada grup. WhatsApp grup. WhatsApp grup seminar. Ni. Okey, ada soalan ke? Sebenarnya yang kita cerita petani sambungan daripada apa pagi tadi lah. Pagi tadi. Ada soalan? Apa soalan pertama? Ambil dua, bagi dia dua. Berlatihlah dapat dua. Waktu pregnant, air ketuban keluar sekali darah. Lepas tu esoknya dia dah stop tapi kita tak lahir lagi baby tu. Adakah kita kena mandi wajib? Baik, pertama kita tengok. Air tak biasa, air ketuban tu macam air kencing, ya kan? Bukan? Dia bukan air kencing. Yalah, sejenis air lah. Sejenis air, bukan makanan. Sejenis air. Pasal kita nak cerita, apa yang menyebabkan kita mandi wajib? Patah balik pada soalan asas. Apa yang menyebabkan kita mandi wajib? Haid, nifas, wiladah, lagi mati. Orang yang mandikan kita lah, bukan kita lah. Bersetubuh. Lagi. Keluar air mani. Lagi. Ada air ketuban situ. Keluar air ketuban. Tak ada lah. Itu je formula fiqh. Ada tak? Antara perkara-perkara yang wajib memandi wajib memandi wajib. Yang ke-8, keluar air ketuban. Bila pula buat hukum kau orang ni? Air kencing, keluar air kencing. Sakit sangat dan beranak sampai terkencing, maka wajib mandi. Bukan, dia mandi tu bukan kerana air kencing, kerana beranak. Dan kita kata tadi beranak tu kenapa dia kena mandi wajib? Kerana keluar mani. Macam mana boleh keluar mani? Bayi tu datang daripada mana? Bukankah daripada air mani? Cuma disimpan 9 bulan, itu aja. Cuba kita simpan air mani 9 bulan. Jadilah bayi. Ya Allah. Ini macam nak mengajar tadika pada ni. Macam dia tak biasa pula dengan air mani. Tak percaya, cubalah simpan 9 bulan. Bang, kita nak simpan air mani 9 bulan. Simpan lah, tak dalam peti ais. Jangan buka sehingga 9 bulan. Jadilah bayi. Dalam peti ais. Tiba-tiba dia keluar daripada kemaluan. Maka jadilah keluar air mani. Cuma dia tak nak sebutlah keluar air mani. Nanti pening macam tadi lah. Mana ada atas kepala bayi tu air mani? Bayi tu datang daripada himpunan air mani. Lelaki dan perempuan. Keluarlah. Apa nama bayi tadi? Wajiblah mandi. Air ketuban tak ada. Okey, selesai. Mana Ustazah yang bertanya tadi nanti belum lagi. Tak habis lagi soalan tu. Dia ada 2 kan tadi kan?
Air ketuban keluar sekali dengan darah. Yalah dua lah tu. Air ketuban satu, darah satu. Bukan benda tu satu. Okey. Air ketuban settle. Pergi pada darah. Darah apa yang menyebabkan kita mandi wajib? Saja saya nak kembali pada asas supaya kita faham. Darah apa yang kena? Darah haid, darah nifas, darah apa lagi? Darah ayam, darah itik. Darah wiladah. Lagi? Darah apa lagi keluar kemaluan? Semula. Darah haid, darah nifas, darah wiladah, istihadhah. Lagi? 5. Tak ada? Cuba ingat darah apa yang keluar lagi? Tak ada Okey. Daripada 4 ini, yang mana kena mandi wajib? Okey, haid wajib mandi. Nifas wajib mandi. Wiladah wajib mandi. Tadi istihadhah. Yalah, janganlah marah, dia marah. Kita tak cakap lagi pun tu marah. Tak kena memang. Dia buat mandi yang cukup dia betul lah mandi. Marah betul mandi. Itu yang bergaduh dengan lelaki. Okey, darah yang dia kata tadi tak beranak lagi kan? Darah tu darah apa? Ada tak masuk dalam 3 kategori ni? Adakah dia darah haid? Aswad yuraf. Warna gelap, hitam, dikenali. Adakah dia darah nifas? Bukan. Adakah dia darah wiladah? Mana beranak lagi? Dia cakap tak beranak lagi tadi. Betul, dah beranak belum? Belum. Kenapa orang lain kata dia beranak, dia tak beranak lagi? Macam tu ya bab fiqh. Jangan rasa macam, peninglah kepala. Tak. Kita selesai satu. Nampaklah dia. Maka darah tu, darah fasid. Darah istihadah kategori itu. Darah istihadah apa dia? Tidak ada bau, tidak itu, tidak ini. Dan yang penting, tidak mengganggu solat. Maka kena solat. Basuh, solat. Okey, jelas. Okey, soalan. Giliran ni Ustaz Masrul akan jawab pula. Hadis kita ada masa berapa lama ya? Sampai pukul 5.30 tadi. Masuk jam lagi. 3 suku ada 2 jam lagi. Pasal tadi masuk lambat tadi. Kita orang awak. Ustaz Masrul awak. Okey. Soalan sebelum kita masuk pada tadi Quran settle Siapa ada masalah lagi tentang dalil? Dah jumpa. Bukti dah jelas. Tapi daripada darah haid ini, dia berkembang biak kepada macam-macam masalah. Masalah solat kita, masalah puasa kita, lagi. Masalah bersama suami, lagi. Masalah, masuk masjid, lagi. Sebut macam-macam. Lagi masalah apa lagi? Termasuk juga masalah nak berkahwin. Tak boleh kahwin selagi tak. Dia ada satu istilah istibra'. Pernah dengar kataan tu? Istibra'. Bara'ah. Apabila seorang hamba abdi yang dibeli oleh tuannya yang baru, maka dia perlu istibra'. Takut-takut tuan lama dia telah setubuh dia. Maka dia kena tunggu 1 bulan. Sehingga dia datang bulan. Barulah tuan baru dia boleh setubuh dia. Itu dululah, sekarang dah tak ada hamba abdi dah. Jangan cari pasal pengasuh bukan hamba abdi. Jangan dapat pengasuh daripada mana tak. Ni hamba abdi saya ni, bukan. Itu awak hamba body awak tu. Ada macam tu, ada. Berapa ramai yang berkedudukan. Berkedudukan memanglah serumah dengan pengasuh, tapi terlajak. Habis Ada soalan lain sebelum kita masuk bab hadis? Clear? Istihadah. Ialah darah fasid lah kita kata tadi. Ya, darah dia najis. Darah najis. Yang keluar daripada kemaluan darah, lagi air kencing, lagi air mani, air mazi. Yang tak najis apa dia? Air ketuban ni sebenarnya air kencing ke apa? Bukan.
Bagus. Ada orang fizik, biologi sini. Air kencing baby. Ya ke? Dia datang soalan, ya ke? Sama dengan saya jawab. Kalau tak tahu, jangan bagi tahu. Saya pun tak tahu air ketuban tu. Dia dalam perut ibu ada bayi. Bayi duduk dalam gelongan air. Dia tali pusat ada 3 laluannya. Tahu tali pusat? Pernah potong tali pusat? Ada 3. 1 untuk makan, laluan. 1 untuk pernafasan. 1 lagi untuk perkumuhan. 3. 1 untuk bernafas. Dia bernafas melalui pusat. 1 lagi untuk makanan. 1 lorong lagi untuk buang perkumuhan. Jadi kalau kita nak kata air ketuban pun masuk dalam kategori najis, bersih je lah. Yang tak perlu bersih ialah air mani. Tapi janganlah bawa air sembahyang ada air mani. Tapi dia bukan najis. Air mani bukan najis. Kalau najis badan kita ni bernajis lah. Nak bagi lagi? Tak payah cukup lah tu. Hujan tu pun dah cukup lah. Okey. Kita Ustaz Rul, kita pergi kepada hadis. Quran kita dah habis, kita ambil bab hadis pula. Hari ni bagus semua jadi. Tadi jadi baca Quran, ini masuk bab hadis pula. Baru kita keluar bab hukum. Tapi kita pergi bab hukum dulu supaya nampak bagaimana ulama bersusah payah untuk keluarkan hukum tadi. Okey, hadis yang pertama, babul haidh. Hadis ni saya ambil daripada kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram berkaitan dengan kitab hadis. Fiqh, bab fiqh. Hadis fiqh. Depa himpun cantik, pernah ulama-ulama dahulu depa kumpul satu bab hadis ni. Kumpul satu bab hadis ni. Dan kita ambil ni adalah satu himpunan bab berkaitan dengan darah haid, darah istihadah dan darah nifas. Hadis yang ke-135 daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Inna Fatimah binta Abi Hubaish." Ingat nama dia ni. Fatimah binti Abi Hubaish. Apa dia berlaku? Kanat tustahab. Tu dia. Apa makna tustahab? Haid dan haid dan haid. Berlakulah istihadah. Kalau dia tak ada masalah, dia tak datang jumpa Rasulullah. 7 hari apa datang Rasulullah. Sekarang ni ada masalah. Kenapa darah aku keluar sampai hari ke-16, 17? Tustahab. Faqala Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza damu inna damal haidhi damun aswad." Terus Rasulullah cakap. Allahu akbar. Rasulullah bercakap berdasarkan wahyu. Inna damal haid, adapun darah haid itu damun aswad, darah hitam pekat. Melekat, apa benda dah istilah dia. Ada Ustaz Masrul dia sebut tadi warna tadi. Setuju, itu semua setuju. Dapat kenal. Ini dia panggil mumayyiz. Mumayyizat. Orang yang dapat membezakan darah itu darah haid. Katakan pas panjang tu dia boleh tahu darah dia macam-macam. Jadi dia boleh tahu, oh ini darah haid. Maka anggap itu haid. Bermula tarikh tu adalah tarikh datangnya haid dia. Yu'raf. Yu'raf. Dia kenal lah. Kenal bagaimana? Warna dan juga bau. Dan mungkin kalau dia ada biasa, 7 hari bulan ni saya datang bulan. Dia tetap situ. Ada dia. Fa'idha kana kadzalik, fa'idha kana dzalik, kalau macam tu macam apa? Macam darah haid. Okey, apa dia kena buat? Famsiki anis solah. Bukan kata jangan solat, sebenarnya famsiki ni tahan dulu nak sembahyang. Tengok dia punya ayat Rasulullah. Berbeza dengan jangan makan, tahan makan dulu, beza kan? Jangan makan mana dia tak nak makan terus. Tapi kalau tahan makan, sabarlah, sabar. Nampak? Sabar. Mana mereka ni tak sabar-sabar nak melakukan ibadah. Sabar dulu Rasul kata. Famsiki anis solah, famsiki anis solah, famsiki anis solah. Tak boleh sembahyang. Puasa tak ada sini. Mana puasa kena ganti. Solat tak ganti. Tapi itulah bagaimana Allah Ta'ala dengan hikmahnya. Kalaulah ganti solat penat lah Itu pun tadi bising dah. Bila habis waktu isyak maghrib kena ganti. Itu pun iya ke? Iya ke? Itu pun dah bising dah. Kita bagi 2. Itu khilaf. Dalam mazhab kita Syafi'i, ganti.